Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna likulli nabiyyin Inna likulli nabiyyin hawdan wa huwa qa'imun ala hawdihi wa huwa qa'imun ala hawdihi biyadihi asan yad'u man arafa min ummatihi ala wa innahum yatabahu ayyuhum yatabahuna. Ada nung jatuh. Selepas ada waw tu ada huruf nung. Yatabahuna. Gitu. Ada nung. Selepas ada waw tu ada huruf nung. Yatabahuna ayyuhum aksaru taba'an. Ayyuhum aksaru taba'an. Wa inni la arju an akuna aksaruhum taba'an. Bahwasanya, maksud hadis, bagi tiap-tiap nabi itu tiap-tiap nabi ada qalan masing-masing. Dan ia tiap-tiap nabi berdiri atas haudnya tiap-tiap nabi. Dia berdiri dekat kolam masing-masing. Dekat kolam masing-masing berdiri. Pada tangannya tiap-tiap nabi. Pada tangannya tiap-tiap nabi tongkat. Berdiri sambil pegang tongkat. Dia berdiri sambil pegang tongkat. Menyeru akan orang yang diketahuinya tiap-tiap nabi daripada umatnya, umat tiap-tiap nabi. Mana masing-masing nabi seru umat dia. Nabi kita panggil umat dia, Nabi Musa panggil umat dia, Nabi Isa panggil umat dia. Masing-masing nabi dah panggil umat masing-masing. Berdiri dekat haud kolam. Ketahui olehmu bahwasanya mereka itu tiap-tiap nabi. Mereka itu tiap-tiap nabi bermegah-megah. Mereka itu tiap-tiap nabi. Masing-masing nabi ni, baik nabi kita, Nabi Isa, Nabi Musa, semua para nabi bermegah-megah. Mereka itu siapa banyak ikutan. Ikutan ni umat lah. Siapa ya umat ramai. Masing-masing duk tengok. Umat dia ke umat aku? Umat dia ke umat aku? Tu dah. Duk perhati siapa yang jadi ikutan ramai ke sikit. Duk perhatilah. Masing-masing duk perhati umat masing-masing. Yang banyak ikutan. Dan bahwasanya aku, kata Nabi. Aku, yang ni kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku harap bahawa adalah aku terlebih banyak mereka itu mereka itu. Aku harap bahawa adalah aku terlebih banyak mereka itu. Mereka itu tiap-tiap nabi. Mereka itu tiap-tiap nabi. Nabi ni ramai. Maka aku berharap umat akulah yang paling ramai daripada nabi lain-lain. Nabi kata aku harap terlebih banyak mereka itu umat. Nabi ni banyak belaka, tapi aku harap umat akulah yang paling ramai. Banyak mereka itu tiap-tiap nabi ikutan. Itu harap. Dia nabi pun duk tengok.
Masing-masing duk perhati pada umat. Dan pada dan demikian lagi wajib kita iktikadkan arsyur rahman. Mana demikian lagi kalau yang wajib kita iktikad dalam tiap hati masing-masing, apa dia? Wajib percaya arsyur rahman arash. Wajib di atas setiap individu Muslim percaya adanya arash akhirat besok. Yaitu arash. Arsyur rahman. Yaitu arash kubuh. Yaitu arash kubuh. Kubuh lah macam kubuh. Macam kubuh. Macam kubuh masjid. Kubuh. 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 Baca ada sabda itu. Kubuh. Gitu. Yaitu arash. Kubuh. Kubuh ni diperbuat daripada jauhar yang hijau. Apa dia jauhar? Jauhar ni batu permata. Yang hijau, batu apa ni hijau? Permata zamrud. Jadi aras ni warna dia, kubur dia hijau. Batu kita pergi Mekah, Madinah, kubur hijau. Dia nak tengok arah ni. Kita pergi Madinah hijau. Kubur kan. Jauhar yang hijau. Jauhar itu maksud permata. Hijau itu warna. Iaitu permata zamrud. Cicing zamrud tu. Itulah. Hijau. Kubur. Dan pada satu riwayat hadis daripada yakut yang merah. Yakut yang merah ni permata delima. Jadi ada agak riwayat kata arash ni diperbuat daripada batu delima. Permata delima merah. Yang mempunyai kaki, ada kaki. Mana kubur apa ni arah ni? Kubur ni ada kaki. Kaki macam mana? Bukan kaki seperti kaki orang. Nah, ada kaki ni kalau kita kata serupa meja. Jatuh dah. Meja ke ada 4 kaki. Kaki, ada tiang. Nah. Mempunyai kaki, menanggungkan dia kan arash. Yang dia pegang arah sekarang ni 4 malaikat. Sekarang ni lala ni. Arah ni ada dah. Nabi tengok malaikat surat merah. Jadi sekarang ni yang pegang dia usung arah ni 4 malaikat. Sebesar-besar arah ni 4 malaikat usung. Ni nak layak kata gagahnya, hebatnya malaikat ni. 4 orang aja malaikat duk usung ni. Sebesar-besar arah. Dan pada hari kiamat 8 orang. Hari kiamat 8 orang malaikat. Hari kiamat selama-lama tu. Duk tanggung tu selama-lama. 8 orang malaikat. Adalah ia arash. Adalah ia arash di atas langit yang ke-7. Mana kalau kita tanya arah ni duk mana? Di atas langit yang 7. Nabi naik Isra' Mi'raj tu atas arah. Atas langit yang 7. Dia tidak duduk langit kenal langit yang ke-5 dak tu. Atas kepada langit yang ke-7. Di hadapan kursi. Jadi arah ni dia duduk mana? Atas langit yang 7 berhadapan dengan kursi. Kursi lah kita duk baca ayat kursi ni. Dia baca ayat kursi dah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi itu. Kursi ni kursi lah. Kita tengok kursi lah. Jadi kalau kita bandingkan arah ni seperti meja,
kursi seperti kursi lah. Kursi seperti kursi lah. Jadi kursi itu besar, arah besar lagi. Besar lagi. Jadi dia duduk berhadapan. Nah, kalau kita anggaran supaya kursi dengan meja lah. Sama mana kursi, sama mana meja. Arah itu ibarat meja, kursi itu ibarat kursi lah. Itu kursi. Dan tiada berhubung ia aras. Jadi kursi dengan meja ni ia tidak berhubung, asing-asing. Asing-asing. Tiada berhubung ia aras dengan langit yang tujuh, tak sambung. Tak sambung. Kursi-kursi lah. Arah-arah lah. Dia tak ada kata bersetuh dengan langit tak. Mana dia ni atas pada langit lagi. Kursi arah ni atas pada langit lagi. Maka riwayat daripada Abi Syaikh, daripada Ibni Abbas, berkata ia Ibni Abbas. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas. Berkata ia Ibnu Abbas, daripada langit yang ketujuh. Langit yang tujuh, arah ni atas langit. Atas langit yang tujuh. Antara langit dengan aras. Langit yang tujuh dengan aras. Perjalanan 36,000 tahun. Tingginya. Maknanya kalau kata misalnya, kita boleh naik atas langit. Maka daripada langit nak sampai ke arah tu duduk, sejauh 36,000 perjalanan kaki. Kawan, 36,000 jalan kaki. Masya Allah. Maknanya tinggi lagi. Nah, tinggi lagi. Antara langit, satu langit ni 500. Langit pertama dengan langit yang kedua, 500 tahun. Langit kedua dengan tiga, 500 berlaku. Maka naik langit yang tujuh, nak naik ke arah tu, 36,000. Kan? 36,000 tahun. Nasbah jalan kaki gak mengambil masa 36,000 tahun. Agak-agak berapa juta kilometer. Tinggi ni. Atas ada langit. Dan demikian lagi wajib kita iktikad. Dan jadi langit baik, apa ni, aras baik, kursi baik, besar. Besar. Jadi Allah Ta'ala jelas dalam Quran. Dan maknanya kalaulah kita ambil 7 lapisan langit, letak, lapisan langit dan bumi campur. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Letak atas kursi, muat. Bayar ke? Besar ke kecil kursi. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, ambil, letak atas kursi. Teluh. Muat lagi. Tu kursi, arah lebih lagi. Arah lebih lagi. Besarnya makhluk Tuhan jadi. Nah, kita tengok tadi ni wasa besar dah. Atas langit besar lagi. Luah lagi. Tu. Jadi sebab itulah arahnya kursi ni dia tak atas muka bumi. Dia kena duduk atas langit yang ketujuh ni. Tepat dia luah. Tawak turun ke bumi ni. Dan mereka lagi wajib kita etika pula kursi. Kursi ni apa dia? Kursi, kita ada baca ayat kursi. Wajib kita etika pula kursi. Tadi arah. Kursi lain, arah lain. Jadi wajib kita etika. Yaitu kursi. Yaitu kursi. Jisim.
Daripada Yakub yang putih. Jising ni benda lah. Bukan kata angin kau gapo dak. Boleh pegang lah, boleh sentuh. Iaitu kursi jising, jismung, mana jising. Daripada Yakub yang putih. Daripada permata delima warna putih. Tadi 5 merah. 5 ni ada banyak. Ada delima merah, ada delima kuning, ada putih, ada biru. 5. Jadi kursi ni pula jismung, mana jising yang diperbuat daripada permata Yakub, mata delima warna putih yang amat besar. Mana kursi ni besar. Dia panggil jismung nuriyum. Jising ni jismung nuriyum. Jising yang dibahasa cahaya. Cahaya cerah. Bukan jenis semi kau kayu kau dah. Cahaya. Cahaya. Jismun nuriyum. Jising yang dibahasa kepada nur. Ini cahaya. Itu baik. Dan pada satu riwayat daripada luk-luk yang amat besar. Luk-luk. Batu luk-luk lah mutiara. Ada riwayat kata kursi ni luk-luk. Permata mutiara yang besar. Lagi nur, lagi bercahaya. Cahaya. Kursi ini. Lagi nur, lagi bercahaya. Hadapan. Di hadapan. Ada dah terjatuh. Sebelum pada ha tu ada huruf dah. Bacaannya di hadapan. Kalau tak ada dah hadapan. Tak tepat. Kena ada dah. Di hadapan. Duk mana kursi? Di hadapan. Maknanya adalah kursi itu di hadapan arah. Duk depan. Duk depan. Di hadapan arah kursi. Dan dia menanggungkan dia kan kursi. Pegang kursi pula. Tadi aras. Ni kursi. Menanggungkan dia kan kursi. Jadi bapa kena tanggung. Bapa kena pegang. Pasal dia tidak duduk talangi. Dia tinggi pada langit lagi. Kalau duduk talangi, tak payah pegang lah. Dia atas pada langit lagi. Ibarat sepoduk di udara gitu lah. Dia tinggi pada langit lagi. Tidak kata kaki kursi itu duduk jauh atas langit. Jadi melekatlah pegang. Sebagaimana arah tadi. Dia bukan duduk tasmi, duduk tamosek ke apa tu. Melekat pegang. Jadi gitu. Menanggungkan dia akan kursi 4 orang melekat. Arah tadi pun 4 juga. Ada kaki mereka itu. Tak apa faham tu dia. Ada kelimah yang jatuh. 4 orang melekat. Ada. Maka adalah. Tu ejak ayat tepat. Ayat tepat. Maka. Sebelum ada tu maka. Selepas ada tu lah. Bacaannya. Maka adalah kaki. Maka adalah kaki mereka itu. Mereka itu 4 melekat. Kaki. Ayat melekat ni besar. Kaki. Sampai kepada 7 petala bumi yang di bawah koma setakat tu. Maknanya punya besarnya melekat yang menanggung aras, kaki dia tu kalau dia hola mari. Kaki dia ni panjang kaki melekat melebihi bumi yang paling bawah. Mana bumi paling bumi yang 7. Ni tinggi tak tinggi, besar tak besar mereka. Kalau Tuhan we tengok. Dengan perjalanan 500 tahun. Jalannya 500 tahun.
500 tahun. Dan antaranya kaki malaikat tu panjang 500 tahun jalan ni. Dan antaranya apa? Dan antaranya aras. Dan apa? Antara aras. Dan antaranya kursi ni. Antara kursi lah. Arah tu pada. Antaranya kursi. Gini arah ni. Antaranya kursi dan antara malaikat yang menanggung aras. Dia beza. Arah ni lain, kursi lain. Tapi berhadapan. Berhadapan. Jadi antara malaikat yang dia pegang aras dengan malaikat yang pegang kursi 70 hijab, 70 dinding. Malaikat 4 orang hok pegang aras. 4 orang hok pegang kursi. Jarak antara malaikat hok pegang arah dengan pegang kursi di dinding hijab-hijab ni dinding. 70 hijab, 70 dinding. Dinding ni hijab. Pasal kita ke hijab apa dinding lah. Dinding 70 lapisan dinding. Kenapa begitu mu? 70 hijab. Dinding tu bukan dinding kayu. Bukan dinding semen. Bukan dinding plastik. 70 hijab ni daripada embung. Betul ejaan dia. Embung. Nyo tu titik nung. Nampak macam huruf titik nyo tak? Bukan nyo. Nung. Bacaannya embung. Tahu embung? Air embung lah. Embung ni air embung. Air embung. Maknanya dinding tu diperbuat daripada air embung. Cerah. Walaupun hijab pun cerah. Daripada embung. Embung ni air embung. Air embung kan. Itu embung lah. Dan 70 hijab daripada nur. Nur ni cahaya. Embung tu air embung. Tengoklah. Kerjaan Tuhan ni kita nak fikir tak boleh lah. Urusan Tuhan. Dia buat nak bagi comel ni. Nak bagi cantik. 70 hijab pula daripada nur. Nur ni cahaya. Nur mana? Nur yang tebal. Koma setakat tu. Nur yang tebal. Cahaya yang tebal. Tiap-tiap hijab. Tiap-tiap hijab mana tiap-tiap dinding. Daripadanya 70 hijab. Tiap-tiap hijab, tiap-tiap satu dinding. Daripadanya 70. Perjalanan 500 tahun. Ada main dekat-dekat. Ada dek main nipih-nipih. Tebalnya. Satu dinding. Kepada satu dinding. Tebal satu dinding. 500 tahun jalan kaki. 500 tahun jalan kaki. Tebal ke nipih. Lepas tu 70. Allah. Kalau kita fikir Allah. Nyuak lagu mana. Tak sedut fikirlah hak Tuhan. Dan kita ni amantu billah. Percayalah. Dan daripada satu hijab kepada satunya hijab perjalanan 500 tahun. Satu hijab tebal tu 500. Pas jarak antara satu dengan yang kedua 500 tahun pula. Masya Allah. Dia ada main sekaki, 2 kaki. 500 tahun. Tak ada main berapa meter weh. Tak ada main meter-meter. Dan jikalau, jadi kalau kita tanya apa yang tebal gitu mau. Jaluk 500 tahun antara mereka ada pegang kerusi dengan mereka ada pegang aras. Dan jikalau tiada demikian itu 70 hijab.
Jikalau tiada demikian itu, mana kalau tidak 70 hijab, nescaya terbakar malaikat yang menanggung kursi daripada nur cahaya malaikat yang menanggung arah. Jarak-jarak tu masing-masing malaikat ni ada nur. Malaikat ni tu yang jadi pada cahaya. Kalau duduk dekat, terbakar. Kuat cahaya ni kuat. Itulah. Kuat cahaya malaikat hak pegang arah. Nah, dengan malaikat hak pegang kerusi, arah nur tu kuat, kalau duduk dekat jadi terbakar. Supaya lapu lah. Nah, lapu elektrik cerah. Kalau dekat kak boleh jadi terbakar mentul. Panas kan? Tak lekat. Nah, dekat kan terbakar mentul. Tu. Dan jadi boleh jadi terbakar. Abad tu ya hikmat ya. Dia tebar tadi. Bakar pada nur dan kelebihan besar kursi atas 7 petala langit. Nama ayat besarnya kursi. Kalau kita baca ayat kursi itu, wasi'a kursiyu samawati wal ardu. Kursi itu besar mana? Kelebihan besar kursi, 7 petala langit seperti kelebihan padang dengan halqah cincin. Apa dia halqah? Bulatan sebentuk cincin. Halqah ni bulatan cincin. Kan kita pakai cincin ni bulat kan? Boleh suruh jari. Kita panggil halqah. Halqah ni bulatan rantai, bulatan cincin halqah. Maknanya nak ayat besarnya kursi, kalaulah diambil 7 langit, 7 bumi, letak atas kursi, nampak sebiji seperti satu halaqah cincin duduk di atas padang yang luas. Sama mana cincin? Cincin ada jari kita. Kita pergi letak pada bola, nampak pada. Jadi nak ayat besarnya kursi, kalau ambil dunia ni, letak atas kursi, seolah-olah seperti sebentuk cicing duduk di padang yang luas. Mana luas kursi lagi. Dia kata telus. Wasi'ah tu luas. Itu besarnya. Bayar. Kalau kita fikir atas dunia, Allah, nak duduk mana lah besar. Ni bukan atas dunia, atas langit. Atas langit ni luas pada dunia lagi. Atas langit yang 7. Luas pada dunia lagi. Itu baik. Allah. Halqah ni bulatan. Bulatan cicing. Bulatan rantai-rantai. Halqah. Jadi kalau letak atas kursi tu, supaya kita letak sebentuk cicing atas padang bola. Allah. Tak apa mana. Itu baik. Dan kelebihan aras. Pula. Dan kelebihan aras atas kursi. Baik. Mana besar arah dengan kursi. Kelebihan aras atas kursi. Seperti kelebihan padan pada halaqah. Padan. Seperti kelebihan padan pada halaqah cincin. Ibarat gitu pula. Sebesar-besar kursi. Kalau letak atas aras. Seperti sebentuk cicing duduk di padang. Arah tu besar dah. Mana sehebat-hebat kursi itu, kalau letak atas arah, seperti sebentuk cicing duduk di padang. Naik kecil. Kerdilnya. Di kelebihan padan dengan halaqah cincin dan kelebihan aras atas kursi seperti kelebihan padan pada halaqah cincin. Kata Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Yang dia baca Munabbah. Munabbih. Nama dia. Kata Wahab bin Munabbih. Ni orang yang banyak merawi.
Jadi Wahab bin Munabbih ni gelaran dia nya Abu Abdillah. Nama dia Wahab bin Munabbih. Gelarannya Abu Abdillah. Dia ni tokoh besar dalam sejarah Islam. Dia banyak tahu sejarah. Dia tahu sejarah. Nah, dia ni siapa? Dia ni tabi'in, bukan sahabat. Tabi'in. Dia ni daripada tabi'in. Dia lahir pada tahun 34 Hijrah. Dia tak ada jumpa dengan Nabi. Dia lahir pada 34 Hijrah. Dia meninggal pada tahun 114 Hijrah. Jadi dia ni banyak meruayat hadis. Dan tokoh sejarah yang paling besar. Pasal apa? Dia baca kitab Yahudi dan dia baca kitab Nasrani. Cair oleh kepala dia. Dan kitab Injil hak Yahudi beramal, hak Nasrani beramal, duduk dihafal. Dia tahu habis. Tak kalau Quran tak saya tanya. Dia tahu. Hal perangai Yahudi dalam kitab Yahudi. Hal perangai Nasrani dalam kitab Nasrani. Abang kata dia banyak sejarah. Dia tahu. Menurut berlaku zaman Yahudi, zaman Nasrani. Itu kelebihan dia. Dan dia ni bukan semangat. Dia ni seorang hakim di negeri Yaman. Zaman dia tu dia jadi hakim di Yaman. Di Sana'a. Di Sana'a Yaman. Dia jadi hakim di sana. Dan dia ni, dia banyaklah cerita-cerita ni. Kalau kita ngaji kita Jawahirul Mahub. Banyak cerita orang kata cerita Israeliat. Betul lah. Dia tahu habis. Perihal Israel Yahudi, Nasrani dia tahu habis. Cerita lagi tak dia. Maka berarti dia boleh rayak. Maknanya bukan palsu. Walaupun cerita Israeliat apa dia kaji dah. Dia kaji lah. Tu lah. Yang mana kelebihan dia ni, orang yang kuat wa amal. Dia tidur atas tikar. 40 tahun tak pernah tidur. Atas lenek. Bayar. 40 tahun tidur atas tikar. Bayar. Waruk. Kuat wa amal. 40 tahun. Tak pernah tidur atas tikar. Atas tilam. Atas tilam tak pernah. Atas tikar. Kita bayar kat kita. Tiap-tiap malam tidur atas lembek. Atas totu kuka. Dan kemudian kelebihan dia lagi ni. Wahab bin Munabbih ni. Dia ambil air semaya. Insya. Dengan wuduk semaya Isya. Dia boleh semaya subuh dengan wuduk semaya Isya. Bayang. Dia ambil air semaya sebelum Isya. Ambil tu subuh pagi esok. Semaya dengan wuduk waktu lagi. Dia buat ke apa? Dia ni bermakna dia tak tidur. Kalau tidur batal. Tak tidur ni duduk qiyamul lail. Kita ni tak ada tema baca doa nak cilat. Nak cing nak berok. Allahu Rabbi. Jauh. Tema tak ada suruh lagi doa. Tema tak ada sudah doa. Nak cing nak berok, nak cing nak berok. Bayang. Satu air semaya. Ambil sebelum Isya. Boleh semaya subuh dengan air semaya. Yang sama. Tak tahu tu. Pasal dia duduk qiyamul. Maka dia lah banyak. Cerita-cerita Israeliat dalam kitab. Dalam kitab Jawahirul Mahub. Mana dia rakyat tu bukan tipu tu. Bukan tipu. Kita nak kata, tipu ni. Cerita Israel. Cerita sungguh berlaku di zaman Israeliat. Maka dia tulis dalam kitab untuk jadi pengajaran dan iktibar. Gitu kan. Kita tak percaya. Tak ada apa merupakan hadis Nabi. Kita. Dia ni bayangkan seorang ya. Semaya Isya. Boleh semaya subuh.
Kalau setara tu orang. Adakah kita nak kata Wahab bin Munabih ni palsu? Nah, bohong. Tak nak sabar. Jadi setiap cerita dia, walaupun kata cerita Israeliat, kita boleh terima sebagai untuk pengajaran dan pedoman. Kita bukan nak buat hujah untuk buat pedoman. Peristiwa yang berlaku tu, pengajaran pada kita yang berlaku. Kalau dia ni tak sembahyang, tak bah, kita tak boleh percaya kan. Mana dia buat benda sungguh supaya jadi pengajaran pada kita. Ini keistimewaan Wahab bin Munabih. Munabih. Baca Munabih. Gelar dia Abdullah, seorang tokoh sejarah Islam. Sebab tu dia boleh buat. Sebab banyak cerita dia, sebab dia tokoh sejarah. Pasal apa dia tokoh sejarah? Sebab kitab Yahudi dia mengaji, kitab Nasara dia mengaji. Kita ni setakat ngaji Quran, ya. Pengaji Quran pun tak tahu arti apa. Setakat baca pun tak betul lagi. Jadi kita nak pertikah apa dia rakyat tu, jangan semudah tu lah. Dan bukan sebagainya orang, bukan dah orang calon-calon. Kata Wahab bin Munabih, wallahu a'lam subhanaka la wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.